Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni dapur kawin lah gitu lah. Ni barang-barang. Okay. Kita nak review ke apa ni? Acik teka. Kita review belakang kan. Lah. Takut ke apa? Takut makan 2-3 je ni nak review ni. Okay, kita nak review Sibu series cheese lah dah. Lebih kurang. Kalau ada sininya mana kata cheese tu. Mana tu siapa? Okay, ni sini pak ni cheese. Okay, yang pertama cheese untuk awal tahun ni kita sahur lah. Kalau nak tahu cheese kalau Sibu series ni ke besi. Tu dia. Ni Lensia. Okay, Lensia. Okay. Ada solat lagi kot cheese tu. Tak apa. Kita review ni dulu. Kita tengok dalam kot ada solat belakang tu. Okay, Lensia lah. Tadi Lensia. Sebab ada cheese untuk Sibu series apa? Hok karak tu. Beatles. Okay. Dia lagi tu lah. Top pula ni. Tak dia nak review detail ni macam kata lomba lah ni. Up rally races. Okay. Itu. Kita bintih ni. Tapi kereta ni tak kata mana tak apa tak minat mana lah cuma kalau siri dia. Okey. Cari hok ni. Laksan jadi ya. Laksan 510 ni. Okey. Cari hok ni ya. Okey. Lepas tu kita sambung lagi hok Sibu series hok lain lah dah. Kita tepi ni lah. Tepi hok lain kau ada nanti kita review sosok lah. Okey, hok nombor 2 tahun ni dia ni. Porsche. Boleh jumpa banyak tiga kali jumpa. Tiga kau beli. Awak memang suka kot Porsche vintage club lah dah. Okey. Mana dia gitu. Sibu series dia kotak ada soce. Kalau C dia besi. Besi. Confirm besi. Okey, 35 ni Porsche. Okey, Porsche 35 ni Outlaw. Okey. Kat dia gitu. Okey. Tapi dia gitu. Comel jugalah spread to flame. Saya nak ayat spread to flame ke apa. Dalam siri ni dia lah sahurnya. Ada belakang kau tak ingat asal siri ni. Biasa ada belakang kat bintik kelak ni. Ada saset. Beli saset tu. Okey, seterusnya cheese hok terbaru kawin boleh lah deh. Kawin boleh. Tak ada. Kawin otak balik. Ni. Lensia ni. Okey. Mahal lah dah. Kalau Sibu series butir 20 iyalah. Okey. Terbaru Sibu series. Kau beli butir 2 hari lepas lah. Ni kalau lebih masuk main dengan Sibu lah.
Audi 84 Quattro. BBC lah. Masuk main ni nasi ke. Coba kalau salah sejih dia. Siapa minat apa Audi ke? Boleh tengok lah. Gini lah dia. Okay. Lepas tu kau belilah kereta sport dia. Tidak receh tapi gak nampak Xiaomi orang lain. Tak berapa minat. Nampak ni lah, nampak Xiaomi sikit. Belilah betul. Cih dia ngegon lah kau beli. Orang lain cihnya Ferrari ada 6 berapa tu. Nanti kau review lah. Kalau lainnya cihnya ni rasa. Ini kau review dah. Bisa dia sih. You see. Agak. Okay. Kau ada berapa? Dua kau. Dua kau ada rasa. Dua ke tiga? Tak ingat dua. Ferrari kau ada dua. Okay. Seri hot lain awak cih dia. UFC ni. UFC ni. BMW ni. Tengok. Ni ya. Ni masuk ni tu. Buat sikit. Sekejap deh. Okey. Jauh ya. Tiga tu kalau lah. Ya dah ni. Ni kalau boleh panggil cih dia lah. Silver Series dia kalau Silver Series BBC. Okay, BBC lah. Nanti pas ni kalau sipel lah tu. Tu hot lah. Kalau Compact Kings ada dalai tu. Apa nak kau tiga go. Jap kau cari. Sebentar. Okey. Sebentar.
Kalau apa? Sibu siri ni, ni cek dia. Nissan Sentra. Ya, aku buka. Aku buka, tak ada. Projector dia. Story tak ada telefon ni kena delete lah. Okey. Tengok ber dia. Besi. Okey. Ni cik lah tapi cik ni orang tak beri mana. Awak ikut Honda IK dia tu. Honda IK kan Honda Civic. Ini cik dia lah. Berat. Dia sebutis so ada. Dia 2 set skala. Kalau saya bersiri ni ada dari 2 set. Tapi hot case ada sebutis. Bukannya kata payah kau nak jumpa tapi gak limited juga lah. So set so apa? So kotak ada so. Tapi ada 2 set ada so yang ni. Tu. Ni hot rare dia lah, kalau jumpa tu boleh belilah. Nak kata jual tu tahu lah aku 10 hijab sama tu. Tahu lah. Tu kolektor tu lah aku lah tu. Tahu tak jual mana rupa lah. Sebab minat tu tak minat tapi kat minat kau kereta dalam ni sikit. Kami tak apa kereta. Okay. Sekian lah tema hari ni untuk chase Silver Series lah. Silver Series. Kalau chase tu mungkin kata lo ni dulu beli belakang ke benda kot. Kalau ni tengok kereta tu big, lepas tu kau tengok gapo hok kau minat kau beli lah, lepas tu ngeceh lah kau belilah. Okay. Sekian lah untuk apa? Untuk review kau kali ni lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.